inilah jeti nelayan darat Kampung Sungai Rangas di daerah Batam Padang. Jabatan Perikanan Negeri Perak telah diamanahkan bagi membina jeti nelayan darat bagi kemudahan komuniti nelayan darat di Kampung Sungai Rangas ini. Jeti ini telah dibina pada tahun lepas Disember 2024 dan telah memberi manfaat kepada 30 ahli nelayan darat di kampung ini. Jeti ini telah memudahkan kerja-kerja nelayan darat bagi memunggah hasil tangkapan di sini. Jadi peruntukan yang kita terima pada tahun lepas sebanyak 200,000 daripada Kerajaan Persekutuan yang disalurkan kepada Kerajaan Negeri, dan kita telah diamanahkan untuk membuat pembinaan jeti ini. Pemilihan tapak ini kita pilih setelah kita menerima permohonan daripada komuniti nelayan sekitar di kampung ini, dan di peringkat negeri dan di peringkat persekutuan kita telah meluluskan, dan seterusnya inilah hasil pembinaan jeti nelayan di kampung Sungai Rangas ini. Kami berterima kasih kerana telah banyak memudahkan nelayan-nelayan darat di Kampung Sungai Rangas. Dengan jeti ini kami dapat menambah pendapatan, dapat meluaskan lagi kawasan untuk kami turun ke sungai dengan adanya bot dan enjin. Jadi kami bersyukur dan berterima kasih kerana telah banyak memberi manfaat dengan adanya jeti ini. Jeti ini telah dibina pada 2024 dan diserahkan kepada kami. InsyaAllah kami juga akan menerima benih-benih ikan dari Jabatan Perikanan untuk menambah lagi spesies di sungai ini.